Assalamualaikum guys, kembali kita di Sport Edit Podcast untuk episod yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita ada dua tetamu yang di belah kanan ni. Belah kanan ni dah biasa dah, Faris, ikon anak muda. Dan hari ni aku memang terpanggil untuk buat podcast ni sebab aku nak membicarakan dan bersembang berkaitan dengan satu syarikat lah, kita boleh katakan, yang buat event, which is Projek Hijau, iaitu Ahmad Tarmizi. Siap bang? Alhamdulillah, terima kasih. Masih dah lama kita plan nak buat podcast tapi asyik tertangguh disebabkan faktor masa. Betul. So hari ni aku dapat kumpulkan, dan lagi tu sebab kita dah hujung tahun kan, jadi kita pun tak rushing sangat. Santai lah. Faris pun dah senang lah. Dah tak banyak race. Kalau tak nak lock dia bang, tak susah bang. Tak senang bang. Susah nak lock Faiz. Kejap event Indon, kejap event Thailand, kejap Chiang Mai. Dia tengah hot lah. Dia memang tengah top. Oi, tengah peak lah. Untuk peak kategori 50 ke bawah. Sebab 50 ke atas saya masih hot lagi. Masih ke? Saya masih mendominasi lagi untuk kategori jangan DNF. Jangan DNF. Okay, the reason hari ni kita panggil Abang Mizi lah. Abang Mizi lah. Alah, kita nak bercerita sikit tentang event-event yang di bawah Projek Hijau. Hijau bang Hijau. Dan kita juga nak sembang dengan Faris tentang event-event yang dia selalu masuk di bawah Projek Hijau. Okay bang, macam rasa semua orang tahu lah kan, kalau event trail ni komuniti dia tak besar mana. Dan pusing-pusing pun muka sama. Jadi pusing-pusing pun RD pun lebih kurang sama lah. Orang tahu dah kalau event ni, ini RD dia. Event ni, ini RD dia. Tapi kalau macam Projek Hijau, abang lah dia punya muka depan ni kan. Muka depan dia. So boleh tak cerita sikit kan, macam mana starting ke, asal ke terfikir nak buat Projek Hijau ni? Sebab saya pun dapat tahu yang abang sebenarnya bukanlah full time buat benda ni kan. Betul. Itu yang paling menarik tu. Tak buat full time. Okay. Sikit. Asal Projek Hijau ni 2014 lagi. So kita buat orang hiking. Buat orang hiking, camping, water rafting, benda-benda outdoor lah. Dia bukan pasal running ataupun endurance sport, bukan. So lepas kita dah bawa orang hiking daripada 2014, 2015, terdetik nak buat event. Pasal kita kenal berkawan, bila berkawan dengan, ada sebahagian tu memang race organizer ataupun dia memang bekerja dekat company event. So kita tanya-tanya, sembang-sembang, terjadilah satu event. Zaman tu 2016 tu Road to Marathon. Nama event tu Road to Marathon. 1 tahun je. 3 siri. Medal cantum. Zaman tu medal cantum. Medal cantum zaman tu. Medal cantum. Dia ada 2 kategori, 7 dengan 14. So kalau complete 3 kau jadilah 21. Itu baru half marathon. Kalau 14 kali 3 dapatlah 42. Okey, faham. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Dia kira banget. Okay, pasal? So lepas kita buat tu, 2017 kita start trail yang pertama. Keinginan untuk buat trail ni selepas aku lari Hulu Langat Trail Run. Memang event trail paling dinantikan lah dulu. Kan? Dia punya participant 3,000 lebih kat Hulu Langat tu kan. Short distance je. Tapi dia bukanlah satu event yang kau rasa macam, kalau dulu memang gempak lah. Kalau dulu level dia macam MUT, Kaltra kan. Hulu Langat Trail Run. Siapa dia punya RD dia? Kembara. Kembara. Tak ada dah. Pasal baju dia baju yang branded lah selalu. Altron lah dulu. Bukan Altron. Apa nama produk-produk yang terkenal. Kan. So memang event nanti. Lepas aku masuk event tu, aku rasa macam syok lah event trail ni kan. Dan dia tak pening macam road. Road banyak kekangan dan ataupun kita panggil rules yang kau kena ikut. Okay. Trail ni ikut engkau nak buat macam mana. Dia terpulang kepada race director sendiri nak buat macam mana. Memanglah tetap ada safety measure, tapi dia lebih fleksibel berbanding road lah. Okay. So lepas tu tambah? And then lepas kita buat kita start dengan event kat Kuantan. Itu event pertama sekali. 2017, 2018. Nama dia Teluk Cempedak Beach Challenge. Sekarang nama dia lain lah. Tapi itulah asalnya event kat trail yang pertama kita buat lah.
And then kita buat 2 siri. Plan nak jadikan dia siri juga, buat kat Pangko dan sebagainya bila lepas tu COVID. Tapi tak jadi lagi lah, yang plan kat Pangko, kat PD pun semua tak jadi lagi, COVID. Selepas COVID, sebelum COVID tu memang aku dah riki-riki kat Gombak. Kita nak ada satu event Gombak Tereran nama dia. Tapi COVID datang, Gombak Tereran pun dah jadi berkubur lah. Lepas COVID, kita rebrand jadi Trail Des Gombak. Tapi sebutannya Trail di Gombak, saja letak S tu. Oh, TDG, tapi kita panggil TDG je kan? TDG lah. ESN, DES kan? DES. Tapi sebutannya Trail di Gombak. Trail di Gombak. Trail di Gombak. Kenapa letak S? Bunyi sedap sikit lah. Macam Sepanyol lah. Dia nampak, dia sebenarnya French. Oh, French. Ada banyak je aku baca kat komen kadang-kadang kan. Ini ejaan pun salah French. Kalau belakang dia tak ada S, dia kena DE. Oh, dia tak ada S tapi dia sebut macam ada S. Dia kalau letak DES, maksudnya kena Gombaks. Okay. Ada macam tu lah. Macam Tour de Jones kan. Trail of the Giants tu kan. Macam tu kan. DES, GEANTS. Oh. So kena ada S juga. Dalam hati aku, suka hati aku. Sebab aku event organizer. Sebab orang French ni yang masa kita buat first siri masa TDG yang first 2022 tu, ramai French. Rasa hampir 20 orang. Event first time pun dah macam tu? Ya, dan tak ada satu orang French pun betulkan aku punya ejaan. Tak ada satu orang pun. Orang Malaysia yang betulkan aku ejaan. Tak ada satu orang pun. Aku tanya, betul lah, it's okay. Memang. Dan dia orang join memang sebab nama tu. Okay. Dia join memang sebab nama tu. Bila kita tanya-tanya kan kenapa join. Dia tengok-tengok, memang eksklusif nama tu lah. Itulah permulaan TDG lah. Okay. So, dulu abang tadi cakap, daripada dulu pun abang ada buat yang series kan? So, series. So, sekarang ni pun abang ada buat series lah. Dia betul. Trace de Gombak, Trace de Pantai dengan Trace de Lengging kan? Dan satu lagi Fraser. So, kenapa datangnya idea nak buat series ni? Sebab kadang tak faham. Sebab kadang, yelah apa yang kita nampak sekarang ni pun ada je RD yang dah start buat series. Macam Abang Bu nak buat The Magnificent series lah. So macam Abang Mizi nak buat Hijau series kan. So kenapa nak buat series ni? Apa macam, adakah dia ada satu macam signifikan ke, ataupun dia macam akan membawa lead kepada something yang lebih besar ke? Apa sebab sebagai RD nak buat series ni? Dia sebab kalau kita asing-asing, dia macam tak susah nak fikir apa benda lah. Kalau dia asingkan lah pada pemikirannya macam tu lah. Katalah Trail de Gombak, kemudian tiba-tiba Pantai Tereran, ataupun lepas tu Lengging Ultra Trail. So macam nampak macam tak cantik lah pada pandangan aku, macam tu lah. So bila kita sirikan dia dan kita boleh tarik crowd tu lebih mudah lah. Oh, maknanya dia dah tahulah macam kalau first event tu menjadi, dia tahu dah ini organizer dia siapa, RD dia siapa. Betul. Lepas tu bila dia buat sekali lagi, ini organizer sama, nama pun lebih kurang sama. Senang nak relate. Beza lah. Betul. Okay. So Cik Faris, macam mana? Yelah mesti ada pernah masuk kan event yang di bawah projek hijau kan. Betul. So macam mana kau punya expectation masa first dulu kau join dengan batu dah yelah macam setiap kali orang buat event kan, orang mesti nampak improvement dari segi bilangan partisipan, dari segi kalau trail ni kita kata dari segi servis dia, water station dia, route dia, marking dia. So sebagai kau yang dah pernah lari daripada awal sampai sekarang, macam mana kau tengok perubahan dan apa pandangan kau pula tentang event-event yang ada dekat Malaysia ni? Sebab event-event kat Malaysia ni pun sebenarnya makin lama makin banyak, tapi pusing-pusing pun ada lebih kurang sama kan? Sama. So macam mana kau rasa pandangan kau? Okay. Sebenarnya untuk yang tradisi dia tu, patutnya saya first saya join yang Fraser. Tapi hari yang sama saya tak dapat nak join sebab ada kematian keluarga. So tak edit lah. Lepas tu saya terus pergi yang ke Gombak. Sebab time tu first time lagi kat area situ. So saya dengan saya punya cikgu Amir, saya decide register je lah. Tapi ambil short time tu. So untuk sebenarnya untuk TDG ni sebenarnya bagi saya dia satu race yang bagi saya something tau. Sebab 2 tahun berturut-turut untuk tahun lepas saya punya race 30 kilo saya PB saya punya personal best
30 kilo EG 1100 saya dapat. Saya dapat bawa 2 jam 45 minit. 2 tahun lepas? Tahun lepas. Tahun lepas. Tahun ni pun sama, saya buat 50 kilo. So PB juga, saya punya timing untuk 50 kilo. Untuk trail, 5 jam 30 minit, berapa second saya ingat. So bagi saya untuk, kalau kata race yang TDG ni, under projek hijau memang, bagi saya memang orang kata signifikan lah bagi saya. Sebab di situ yang saya dapat buat saya punya personal best. Ada memori lah, menggamit memori. Oh. So untuk dari segi tahun lepas saya join TDG, lepas tu Lenggeng. Lepas tu tahun ni pun alhamdulillah saya dapat join 3 series, termasuklah Gombak Ultra Trail kan. Betul. Betul. Good. So far daripada segi untuk marking, so far bagi saya okey. Walaupun ada sedikit yang orang kata kekecelaruan dengan ada yang marking yang disabotaj pun ada. Bagi saya itu biasa sebab lumrah kalau kita main trail ni, sebab kita main dalam hutan. So kadang-kadang navigation tu tak tepat, so kita bergantung pada GPS lah. Lagi tu sebab Trail Gombak ada masuk kawasan kampung kan. So mungkin kadang ada sikit kanak-kanak nakal sikit dalam tu. So far Trail Gombak tak ada isu. Rasa Gombak tak ada isu sangat kot. Gombak ada isu tapi nanti saya cerita. Okey. Nanti saya Boleh, kita nak dengar juga. Okay, sambung. Yang ada sikit mungkin pada tradis pantai itu hari, sebab marking mungkin ada orang cabut kot tentu. Itu saya dari 30 kilo, and then Lenggeng pun ada sikit orang kata gangguan yang saya tahu. Tapi so far untuk yang kategori saya 30 kilo, so far tak ada masalah apa-apa lah. So macam example kan, macam tahun ni kan, abang ada, awal tahun ni abang ada Nuang. Lepas tu abang ada trace di Gombak dengan pantai. Trace di pantai. Okey, kita tahu yang abang bukannya buat event ni as a full time. Betul tak? Maknanya you have your own business. Dan kebanyakannya event-event organizer yang ada dekat Malaysia ni, diorang buat as a full time. Maknanya it's a, bagi orang real business, bukan real business lah, it's a full time business. Macam Bambu, lepas tu macam event score, event trail semua kan. Semua kita tahu semua dia buat as a full time. So macam mana abang terfikir lah kan. Sebab saya kalau benda-benda yang macam melibatkan servis kepada orang, kena ada runners macam yelah target 1,000 lebih, and you bukan buat as a full time, how you manage to get this kind of thing? And dan kita selalu dengar yang event organizer pun sebenarnya agak tough nak buat event. Betul. Due to the budget. Yelah kalau kita nak harapkan duit daripada registration je, 100% tak boleh support. Tak boleh. That means you need to get a sponsor and everything. So macam mana abang manage untuk buat benda ni as a part time and still boleh manage sampai 3 event tahun ni? Pada saya banyak lah. Lebih lah sebenarnya tahun lebih ni. Lah. Rasa 6 kot. 6 Tapi aku cerita kenapa. Okay, cerita sikit. Kita start buat sebelum, memang kita buat printing lah sebenarnya kan. Printing, ambil order dan sekian-sekian. Bila kita dah start dengan kenapa buat projek hijau ni, sebenarnya nak jual baju kat event. Itu awal-awalnya. Nak jual baju kat event. Buat hiking, okay, kita boleh buat baju. Kita boleh buat baju kelab dan sebagainya. Macam itulah asalnya. Scam diri sendiri ni? Scam diri sendiri lah. Terbuat event pula. Dia jadi terbuat event dan kau seronok tau tengok orang berlari. Hiking tu semua lain lah. Kita sendiri feel. Tapi bila kita buat event, kau tak lari pun. Perut pun dah naik, memang kau tak lari. Senang cerita kau tak ada masa nak lari. Atau sebenarnya cari alasan lah tak ada masa tu. Tapi betul, sebab tahun lepas aku jumpa dia masa time bulan puasa, rambut dia hitam lagi. Tahun ni aku tutup dah banyak putih dah. Awal tahun kan, tahun lepas puasa kan bulan 4. Ni belum sampai puasa next year, aku tutup rambut dah putih dah. Tadi aku pandang berjauh, apa teruk sangat Mizi ni rambut dia. Kan? Itulah, dia macam ter-scam ni sendiri lah. Tapi keseronokan tu kau tengok orang berlari. Dan bila kau buka peta tu kan, dia cerita itulah, buka peta tu, mana aku nak buat lagi ya? Kau rasa macam satu kepuasan diri tau. Dan bila kau buat event tu sendiri, kau rasa best. Nanti runner dah terjumpa. Dan aku sebenarnya pun malu cakap depan ni korang ni pun, tapi kita tak nampak orang kan. So okey lah. Aku pun malu. Kalau boleh orang tak nak kenal pun tak apa, aku akan kedepankan orang lain lah. MC antaranya aku kedepankan dia orang lah. So bila kita buat tu, nanti dia cari ardi siapa, dia cerita pengalaman dia cerita susah ni, dia cerita ni, kenapa tiba-tiba hujung bagi big climb lah apa. Pasal trademark dia selalu kali lah cakap, trademark projek hijau ni dia kejam dia kat ujung. Dia akan bagi satu susah.
Fraser susah dia kat ujung. Kan? Pantai susah je kat Jugir. Dia bagi ujung-ujung lah. Lenggeng macam tu lah. Selalu kita akan bagi susah tu kat ujung. Pasal kita tak nak you comfort. Kadang-kadang orang kata kenapa tak panjangkan COT dan sebagainya. Kita nak you break the level lah. Macam tagline Project Ejo sendiri lah elevate outdoor sport kan. Menaikkan lagi outdoor sport ni kan. So you ke sini kena naikkan you punya diri lah. Kalau you asyik nak senang je, takkan ke mana-mana lah kita punya level. Pasal kita tengok level runner Malaysia dengan luar negara kan. Sorry to say lah, kita biasa je. Kita biasa. Faris pun boleh ni. Kita biasa je. Memang kita kagum dia orang ni kat sini, oi laju sebagainya kan. Tapi bila kita tengok luar, kita tak pergi ke next level. Jangan cakap organizer je kena naikkan level. Sebenarnya semua. Vendor, supplier, organizer, runner, media, semua kena naikkan level. So bila kita boleh naikkan level, so secara automatik industri ni lebih baik lah. So itu antara dia lah kenapa nak buat event ni. Ni yang tadi kata 6 event tu? Okay, 6 event. Starting bulan 2 Nuang. Bulan 6 Gombak. Kemudian bulan 7 ni sebenarnya tak nak buat pun. Dia macam Malatra punya tu kan. Kita buat KL Forest Eco Park Endurance. Okay. Dekat Bukit Nenas. Tak ramai pun. Berapa orang lah? Satu lebih sikit je. Itu sebenarnya event rugi lah. Tapi sebab pengarah hutan Bukit Nenas ni minta kita buat. So kita buat lah. Kita minta lah dia sponsor ke apa. Ada sponsor lah, ada sponsor tapak. Still tak membantu sangat. Tapi okey lah. Format memang menarik. Dia satu format backyard yang mengurangkan masa. Maksudnya setiap jam dia akan kurang 1 minit. Kita buat yang macam tu. Sandglass kan. So nak tambahkan lagi penyertaan, kita bagi runner lari yang macam hours lah. 12 jam, 16 jam, 6 jam macam tu. And then selepas daripada KLFE dengan Watermelon Sunglass tu kita buat TDP, Trade Pantai bulan 8. And then bulan 10 kita ada 2 event serentak. Satu Gombak Ultra Summit. Faris masuk. Kita pergi ke Bukit Madeh. Pasal Bukit Madeh ni plan asal TDG punya route. Cuma kita tergendala sebabkan oleh ECRL. So tak boleh cross. Okay. Itu pun mencari jalan macam mana nak cross ni kan. Jumpalah juga. And then pada masa yang sama kita buat siri kedua ataupun edisi yang kedua Adventure Race. Sebab kita ada buat satu event Adventure Race. Gombak Adventure Race tahun lepas, tahun ni kita bagi dia rebrand jadi Raid di Gombak. Raid di Gombak. And then habis pada tu event yang ke-6 Trail di Lenggeng lah. So macam yelah tadi kita katakan you as a part time buat event. So ada event tadi yang rugi. Jadi macam mana you delegate dari segi financially lah. Betul lah sebab kan bukannya you ada banyak masa sebab some organizer dia ada masa yang banyak. Yelah dia ada 6 month, one year. Even macam ada organizer dia kata habis the event dia after 2 months dia terus proceed untuk next event. Dia yang paling besar which is almost a year dia ada. So kalau abang dengan kekangan ni semua, how you manage into our financial? Adakah macam yelah kalau nak kata rugi siap masa pun baik tak payah buat kan? Baik tak payah buat tu tak apa, abang nak buat abang buat lah. Saya okey je abang rugi bukan saya. Tapi berapa lama pula boleh tahan rugi tu? Kan berapa lama boleh tahan impact daripada benda tu kan? Bila ada event yang untung, itulah sebenarnya yang cover yang rugi tu. Macam tu. Tapi tak boleh lah selalu rugi sangat. Tu lagi. Daripada 6 tu 2 event rugi lah. So lagi 4 tu cover lah. Untuk cover. Untuk dari segi financially adakah you ada macam orang panggil investor ke? Kita tak ada investor. Memang poket sendirilah keluar. Memang poket sendiri lah. Daripada registration, poket sendiri. Dan sponsor-sponsor yang membantu, contoh macam dia sponsor kemah, dia sponsor ini. Kita tak dapat sponsor duit. Tapi dia sponsor in terms of in kind lah. So dia membantu kan jugalah. Ni satu soalan cepu mas sikit kan. Apa pandangan abang tentang, saya dah banyak buat podcast dengan event organizer. Saya dah banyak walaupun saya baru setahun. Kita berapa tahun buat podcast tu? 2 tahun Dan banyak organizer kata susah untuk dapatkan tajaan dari bentuk duit. Dan kebanyakannya in kind. Even brand-brand besar pun end up dia bagi kasut ke sebagai winning prize pun. Jadi macam mana abang rasa kenapa benda ni masih berlaku dan apakah cara yang kita boleh ada untuk win situation? Yalah sebab
Inkai ni is good. Tapi end of the day, kalau event tu ada winning prize pun akan lagi ramai tak? Betul tak? Tapi Mungkin lah siapa juga. nak taja juga kan? Betul. Macam mana dari segi tajaan dalam berbentuk duit? Apa pandangan abang? Basically lah. Historically, Ultra Trail ni di event yang bukan ada cash money. Kalau kita tanya orang lama-lama, tak ada cash pun, tak ada medal ke, tak ada finisher pun, dia tak kisah. Cuma kadang-kadang kita kena terima kat reality masa berjalan, dan orang sekarang nak ada cash, nak ada finisher yang gempak-gempak, dia nak benda kosmetik ni banyak lah. So bila banyak kosmetik, fee pun sebenarnya akan membantu. So fee akan bertambah lah. So itulah kenapa makin lama fee makin bertambah. Sebab you all sendiri minta benda-benda yang you nak. Benda tak perlu tapi you nak. So fee pun bertambah. Kenapa fee makin lama makin naik kan? Sebab benda-benda yang you nak lah. Bila kita katalah you pergi event A, event ni gempak lah sekian. Fee dia pun sekian. Kau pergi event B, event ni macam event sekolah lah. Sebab fee dia sekian. Fee macam fee sekolah ke? Fee macam fee sekolah juga. Ataupun fee dia sebenarnya mungkin dah naikkan, tapi you minta ada diskaun tak, ada sekian. So dia akan menurunkan level tu lah. Kita akan turunkan pertama sekali kosmetik. Kosmetik ni benda yang mencantikkan event lah. Okey. Macamnya arch besar-besar. Betul. Balloon banyak-banyak lah apa semua. Kan? So benda tu semua akan menurunkan. Okey. Kalau you boleh kata event ni gempak, tengoklah you bayar berapa. Ataupun pergi luar negara lah. Pergi luar negara, bukan main lagi kau puji. And event ni gempak, kau bayar berapa? Event kita kau bayar berapa? Event Malaysia boleh kata antara paling rendah sekali penyertaan. Betul. Semalam check BTS Vietnam berapa? Sapa nak dekat 600 kan Sapa. 600. Kan Sapa kan? Kalau 1 kilo pun 400 lebih saya tengok. Sebab aku nak masuk berapa 60 kot. Sapa. 60 Biasa 50. Paling atas bang. DNF nombor 2. Kan? Okay Faris, kau dah pernah pergi banyak race. Kat Spain lah, dekat Jamai lah. Kita balik kepada soalannya, bukan soalan, statement yang tadi Abang Mizi cakap. So sekarang ni event dah kena upgrade. Organizer pun dah kena upgrade. Betul. Tapi atlet pun kena upgrade. Jadi apa pandangan kau, sebab aku nak bertanya pendapat dan pandangan kau, sebab kau orang yang layaknya bagi pandangan, sebab dekat sini kau macam top G lah. Top G lah. Kan? Tapi bila kat sana kau pun, adakah kau struggle ke, macam mana kau tengok game kat sana, dan apa pandangan kau dari segi performance juga. Kita tak nak cerita pasal level elite ke tak elite ke, kita ambil sebab apa, kita bukannya ada wakil Malaysia yang wakil Malaysia kita pun adalah berdasarkan kepada yang menang event-event di Malaysia, betul? So dari segi performance, dari segi style game, macam mana pendapat kau dengan yang ada kat Malaysia dengan yang ada dekat overseas yang kau pergi? Baiklah, kalau ikut sebenarnya ada je faktor umur yang hampir sama kan. Mesti ada juga kan. Kita tak nak cerita pasal umur, pasal dia lagi tua, lagi endurance lagi tinggi, tak nak lah. Kita cerita pasal yang kategori kau, yang kira apple to apple. Tapi dari segi performance overseas dengan Malaysia, macam mana kau tengok? Okay, kalau kata performance antara Malaysia, kita punya around Asia lah. So kalau kata performance antara Malaysia, Indonesia tu lebih kurang sama je lah. Banyak race yang saya join dekat Indon pun boleh kata performance lebih kurang sama je. Sebab dari segi yang dari semua sama. Cuma kalau contoh pergi kalau race antara, sebab saya pernah race dengan Filipin, pernah race dengan Japan, pernah race dengan runner Vietnam, Thailand sekalipun, sebab dia orang punya performance dia lain. Satu mungkin sebab faktor yalah, dia orang banyak ada yang support. Macam Malaysia tak banyak sangat support lah dari segi ni. Dan mostly yang kita yang Malaysia ni pun tak semua yang bukan full time runner, semua part time runner. Dekat overseas banyak full time Mostly banyak yang full time sebab dia orang dah start daripada sekolah. So bila sekolah dah habis sekolah, and then daripada ni dia orang dah perform. So brand-brand yang besar ataupun brand-brand dalam dia punya negara tu, dia orang ambil dia orang sebagai atlet. So just guide orang beberapa tahun and then just go for the race. Macam tu. Sebab dia orang ada dia orang punya macam career development untuk dia orang sendiri. Mostly macam saya pergi Spain tu hari pun, saya tanya a few country punya manager kan, macam mana dia orang sebab mostly yang pergi tu muda-muda. Walaupun dia orang tengok macam berumur lebih kurang baik saya,
Tapi mostly dia orang semua muda. Ada yang 23, 24, 25. Lagi muda pada kau? Hmm. Okay. So one of the reason because diorang ni adalah full time. Itu yang paling besar gap dia. Mostly yang macam saya pergi Spain tu, mostly kebanyakan dia full time. Okay. Tak semua yang macam saya lah. Macam saya memang part time lah dari ni. Aku ada soalan cepuman sikit lah kan. Untuk dekat Malaysia ni, kau rasa siapa yang paling opponent yang paling tough sekali lah? Kalau kau ada je, kalau dia ada je kau cakap, alamak ini betul-betul podium nombor 1 ni. Kan kau dengan beraninya mengatakan, tak saya seorang je bang. Tak. Tak, kau seorang je? Tak, bukan. Oh kan, kau cakap yang tu berani. Okay. Siapa kau rasa opponent yang kau rasa macam, yelah macam tadi kita kata pasal overseas kan kat Malaysia. Kau rasa siapa yang macam, is quite tough juga walaupun dia bukan full time tapi dia bagus. Macam mana kau rasa? Selain pada Amir Zaki, kau tak boleh puji coach kau. Tak. Okay, untuk runner Malaysia ni sebenarnya Semenanjung ni tak ada yang siapa yang boleh beat runner dengan Sabah lah. Runner kat Sabah. So mostly runner Sabah macam Wilson, Milton, David Simpat. Macam ada yang baru ni Oswald. So diorang ni antara yang paling top. Kalau tengok diorang punya index ITRA top 20, saya ada dalam top 20 tu. Tapi ujung-ujung lah, atas tu semua kebanyakannya semua runner Sabah. Pada orang kebanyakan ada yang macam David Simpat, dia orang porter gunung. So memang salah satu mungkin sebab faktor dia orang punya rutin harian dia memang macam tu. So sedikit sebanyak banyak bantu dia orang punya performance lah. Macam kita sebelah Semenanjung ni pun kebanyakan semua bukan full time runner, semua part time. So just habis kerja and then training, weekend training. Tapi bila race kat luar, kenapa kita tak hantar 2 orang? Salah satu, itu saya tak pasti sebab apa. Mungkin salah satu faktor Penajaan. Kita punya ni lah faktor. Sebenarnya kalau nak race kat luar ni, duit je. So kalau kita ada, contoh macam runner ada sponsor, contoh macam Geng Sabah lah. Mostly yang paling kuat, yang saya memang tak boleh nak beat Geng Sabah. Tapi saya letak diorang sebagai saya punya benchmark sebenarnya. So sikit-sikit saya cuba nak into dia orang punya level. Tapi nak kata gap tu memang jauh lah. Tapi dalam masa 4 tahun ni saya cuba nak into dia orang punya level tu. So daripada statement kau, aku boleh katakan Kelang Valley kau king lah. Tak. Abang dia kata sebenarnya memang the king lah. Dia sebab kata Sabah tak boleh. Sabah jauh bang. So Kelang Valley the king lah. So kalau ada sebenarnya kalau event Projek Hijau ada Faris kan, aku boleh dengan secara muktamad cakap dia menang. Kita saya dah buat engrave lah. Kau nak aku engrave medal lah. Tak, kecuali dia injured ke benda-benda yang macam tu lah. Kalau dia memang tak ada apa-apa, okay kita cakap Faris menang lah. Contoh, ambil contoh lain. Kalau lah endurance road kan, aku boleh kata David menang. Macam tu lah perumpamaan dia. Oh David. David Christopher kan. So aku boleh kata macam tu lah. Okay. So macam tahun ni ke tahun depan abang ada collaborate dengan Faris untuk apa? Okay. Sikit. Kita orang bincang dengan tim kan, dengan tim Projek Hijau. Kita memang nak angkat Faris ni sebagai ikon anak muda Projek Hijau. Ambassador lah. Untuk tahun 2026 sebab kalau tengok lah runner yang ada cita-cita nak lari international apa semua, ataupun mungkin kita tak nampak, kita tak tahulah, tapi kita nampak Faris punya kesukahan tu nak pergi ke international apa semua kan. So kita nak naikkan dia lah. So untuk tahun depan apa yang kita boleh bantu dia, kita bantu dia. Dari segi bagi slot event, and kalau kita boleh cari ke penajaan kan, itu kita cuba bantu lah. So maknanya macam lebih event ni penting, lagi banyak race. Macam dia borak dengan saya tu masa kita lari kat arena. Dia kata tahun ni berapa banyak race kau? Tahun ni Tahun ni dia kata race saya 23. Aku dengar dah macam bukan 24 lah. Patutnya 24. Betul. Kan 24. Aku dah terfikir satu bulan ada 12. Macam mana dia bayar 23? Masa tu tengah lari kan. Cuba fikir. Takkan dia tak ada rehat. Tu kan. So maknanya memang that's the reason lah kan. Betul. Tapi kalau abang mencari ikon untuk yang heavyweight runner, lari tak DNF, saya mungkin boleh cuba bang. Lepas 3-4 race tak DNF, rekod cantik, abang ambil lah saya. Boleh. Dia tak ada satu kriteria yang kita kata kau ni okey atau kau tak okey. Cuma kita pilih, kita nampak lah dia punya passion tu macam tu lah. Mungkin kalau aku kenal orang lain, kita cuba ketepikan Faris, tapi tak lah.
apa yang dia menampakkan diri dia lah, macam tu lah. Saya pun boleh bang, saya ikon heavyweight runner, nampak penat bang. Kan? Tapi tak DNF kan? Tak DNF. Macam ujung-ujung sampai, ujung-ujung sampai. Bang kata bang. Itulah satu benda yang kita rasa kita boleh bantu, sebab diorang ni ialah kewangan, faktor kewangan. So dia ada tempat, katalah pasal runner macam ni, dia ada race ni, dia ada level bagi dia. Okay, bagi dia ni A race, B race, C race. Tak tahulah kita level apa, at least kita bagi dia satu platform untuk dia ukur next race dia yang A ataupun A minus ke apa. Okay, aku kena buat ini, tahap ini, supaya dia boleh pergi ke situ. Itulah kita boleh buat platform yang kita boleh bantu runner macam ni. Tapi tak adalah semua runner bang, aku nak macam ni bang. Tak adalah, boleh. Itulah kadang-kadang benda ni kita kena ada apa tu panggil win-win situation lah. Win situation. Inilah satu usaha kita nak bantu at least runner macam ni lah. Betul. So macam Faris kan, itu kau pergi Spain kan. Macam mana dari segi tajaan, kos tu semua kau tanggung sendiri? Okay. Kan nak tahu benda tu pasal nak cerita pasal race-race tu kan. Okay, itu hari ada orang tanya ada dapat sponsor ke apa semua kan. Sejujurnya mostly semua yang pergi tu semua atas funding sendiri. Tiket flight sendiri. Lepas tu accommodation awal dekat sana pun kita punya sendiri. Makan sendiri. Transportation, flight dengan train, taxi apa semua kita punya sendiri lah. So tak ada funding daripada mana. Cuma just dapat sponsor JC ni lah. Dengan attire tu je lah. Yang lain semua fully ni. Even saya race dekat Indon ke kat mana-mana sekalipun, mostly saya pakai duit saya sendiri lah. So tak ada sponsor. Melainkan slot lah kadang kan. Slot lah biasa. Tapi kebanyakan semua duit sendiri lah. So macam dekat Spain itu berapa habis? Total dekat 5-6 ribu sebab flight saja pun dah makan dekat 3 ribu. Coba rumah dia pun boleh tahan juga. Satu hari 500. Tapi sebab korang share kan rumah kan? Dengan Emma semua kan? Betul. 5 ke 6 ribu Uish. Banyak jugalah untuk as a bukannya kita profesional lah apa semua kan. Betul. So just nak capai matlamat kita semua pun dah 5-6 ribu tu baru satu kali race. Kalau orang kata nak pergi sebab macam itu dekat kat mana Jo Bali kita lari apa itu BTR? BTS kan? Yang nombor 3 menang 100 km tu kan yang Indonesia menang kan. So borak dengan dia. Tanya dia duduk mana kan? Duduk dekat ni apa? Chamonix tu. Oh dia di sana? Ya, dia kerja kat sana. Dia mula-mula aku cakap orang putih, takut dia tak faham bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Melayu, bang saya dulu kerja Berjaya Times Square bang. Lah, hotel kat Berjaya, hotel kat Sunway ke Berjaya? Yang nombor 3 menang 100 km I think. 100 km nombor 3 tu. Borak dengan dia kejap. Dia kata dia duduk dekat Chamonix. Jadi kau bayangkan training ground dia macam mana. Kan? Maknanya end up dia kena ada effort sendiri jugalah. Dia nak kena keluar kan. Kalau dia asyik main kat Indonesia je, mungkin macam kau cakap lah, paling kurang pun Bromo ni apa semua kan. Jadi nak lagi tinggi kan. Sebenarnya kalau kata ada rezeki nak lari kalau ada rezeki lari kat luar, better lari kat luar. So kat situ kita boleh belajar. Contoh macam banyak negara yang saya pergi. So negara ni apa yang saya belajar, dia punya organizer macam mana, and then dia punya CP tu kawan-kawan. And then benda tu yang banyak membantu kita sebagai runner untuk kita boleh tahu kalau event macam ni bagus, so mungkin kita boleh share dengan RD mana-mana kan. So kita event ni ada buat ni. So mana benda yang baik kita ambil lah. Mana benda yang kurang, so kita just diam je lah. Tapi betul macam tadi abang cakap kan, orang banyak compare dengan event luar kan. So sebab untuk tahun ni, tahun ni kita kena confident sikit. Untuk tahun ni aku 2 kali event kat luar. Satu BTS International lah. International. Tapi tak DNF. Alhamdulillah. Satu BTS, satu BTR. Aku cakap tu terang, kalau nak kata respect collection, Malaysia menang lagi. Betul. Tak tipu. BTR apa Bali Tirana kan. Bali Tirana. Respect collection simple. BTS yang kata participant paling ramai 4,000 nanti, 3,000 ramai lah kan. Booth tak sampai 10 pun. Betul. Pusing tu habis lah. Bukan nak cakap kita nak, maknanya kalau dari si compare, nak compare, kita tak boleh comparekan route. Sebab kalau route tu dah itu tak dia Tuhan. Macam mana kita hutan Khatulistiwa, dia dapat kawasan yang gunung berapi. View is something like macam, takkan kita nak buat view macam kat Indonesia, mana ada kita ada gunung berapi kan. Itu unfair advantage. Itu unfair advantage lah. Tapi we're talking about the management.
Betul, saya cakap terus terang, saya pergi BTR, saya pergi BTS, saya boleh cakap dari segi keaktifan, activation lah kita panggil. Activation during the respect collection and booth, Malaysia menang lagi. Betul. Kalau compare dengan semua benda pun, kalau compare dengan Route 68 ke, compare dengan Baling ke, compare dengan Katra lagi lah, dia macam langit dengan bumi lah. Contoh kan cakap, memang cakap, macam ni BTS kan, dah havoc lah, gua dah pakai yang paling smart lah, nak pergi kan, booth tak sampai 10. Itu normal. Itu normal so betul kan tahun depan kan nak pergi Vietnam pun Sapau, nak tengok pula macam mana kan. Kalau hopefully sampai ke Chamonix lah kan. Tapi ni mana nampak lah activation kurang, tak ada macam session talk. Kalau ada pun session yang macam bagi tahu route tu je lah. Tu normal lah kan. Yang macam ada macam route ni berapa-berapa EG tak habis. Tapi macam tadi saya setuju lah. Maknanya orang kadang-kadang bila pergi kat Malaysia, kenapa tak ada tu, kenapa tak ada ni, kenapa tak ada tu. Tapi sebenarnya tuan-tuan cakap event Malaysia lagi. Contoh event kita kalau kat luar kan, kalau tempat tu logik dimasuk oleh kenderaan, confirm ada toy-toy. Betul tak? Betul. BTS pun ada. Dia BTS ada kan? BTS pun ada toy-toy. tak ada. Tak ada toy-toy. Tak ada toy-toy kan Juan? Toilet. Tak ada kan? Tak ada. Padahal dekat bawah tu, yang ground tu sebenarnya pada saya kalau kuda boleh masuk, kereta boleh masuk, motor boleh masuk, ada toy-toy mana ada. First time bang dalam satu event saya tak buang air besar. Menahan lah sampai habis. Menahan. Nasib baik 30. Kalau 60 jenuh nak fikir. Betul. Kalau saya macam serius tak ada. Bila berhenti CP tak ada. Tak ada, kita bukan nak condemn, saya nak cerita ini pengalaman saya. Memang tak ada apa-apa cakap tadi. Saya setuju. Boleh katakan kita punya lagi extra advantage. Ada kita punya event apa kita pergi event dalam mana Baling atas bukit tu kan. Bukit apa tu? Yang paling mencanak tu. Atas Bukit Pencawang apa nama? Pencawang tu kan. Atas tu pun ada benda kan. Sini tak ada. Relax je. Saya dah macam relax. Maknanya diorang lagi take it simple. Tak kisahlah kalau bagi dia simple tu simple lah. Tapi kalau orang Malaysia yang suka compare-compare tu, baru dia tahu macam loh, tak ada ke? Ni macam tu lah. Kan, sebab so far tahun ni banyak Indonesia lah. Tahun depan mungkin lah negara lain. Nanti saya akan update lagi negara lain. Dah lama aku boleh buat peta kan. Negara ni macam mana. Lepas tu kita pergi China. China banyak event best. China pun sama. China pun dalam list aku juga sebab dia kata sejuk. Sebab aku jenis kalau sejuk laju. China kalau ikut ramai yang bagi feedback kan, respect dia macam-macam item lah. Macam-macam? Kau buka dia punya respect. Kalau Malaysia baju bib, dia adalah goodie-goodies yang dapat. Bukan sekadar makanan, adalah benda-benda lain. Dia lain bang, dia pasal kilang semua kat sana. Ya betul. Barang-barang defect pun dia bagi. Tapi sama juga Indonesia pergi pun respect tu memang banyak juga. Betul lah. Tengok pada dia punya sponsor-sponsor. Betul. Tapi itu yang saya macam cakap tadi. Kita sponsorship kurang. Tapi bila respect collection untuk benda-benda tu nampak ada activation. Tapi macam dekat Indonesia, dia punya sponsor banyak. Betul banyak. Tapi activation mungkin bagi diorang benda tak penting. Tapi kalau orang kita benda tu penting. Macam kenapa tak havoc ni? Kenapa tak ada tea time lah, tak ada apa check out lah, apalah. Kan? Tapi macam diorang mungkin bagi diorang tak penting. Macam tadi katalah, mungkin bila kita pergi race luar, kita tengok tu macam cakap tadi lah, mana yang baik kita ambil, mana yang tak baik kita diam lah kan. Kalau kita nak compare kan, mungkin nanti kita percaya yang bak kata patah Melayu, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri kan. Lebih baik hujan batu. Itu saya setuju. Cuma kat Malaysia tak ada mie ayam je. Mie ayam sedap tu. Sedap kan. Okey bang. Sekarang dah tutup tahun 2025. Okay. So tahun 2026 macam biasa, as a RD, abang mesti dah ada plan abang. Abang mesti dah ada macam, yelah, sebagai RD ni bagi saya lah, sebenarnya benda yang paling saya takut apabila orang puji kita tahun ni. Betul. Sebab kita kena level up. Kan? Kita kena level up. And lagi takut bila event lain level up, kita tak level up. Betul tak? Kita duduk skodeng event lain, apa dia buat kan. So as a RD and RD yang buat part time juga, macam mana abang melihat projek hijau ni untuk tahun 2026, and apa yang abang rasa nak buat kelainan kepada runner-runner yang nak cuba? Mungkin abang ada target, abang mungkin nak go for macam lebih kepada newbie, atau lebih kepada macam race yang high performance, ataupun race yang bak kata orang keras-keras lah. Bak kata orang kata ni kalau projek hijau buat je, weh confirm ni kau kena training, weh tak training kau menangis kau. Macam mana? What is your plan for 2026? Kita sentiasa tengok projek hijau ni sebagai intermediate je. Bukan entry level. Tapi adalah kalau 15-30 boleh entry level lah.
Tapi kalau dia dah pergi further distance 50-100 tu dah intermediate lah. Kita bukan hard sangat. Kalau kau tak training memang hard lah. Tapi kalau kau just ambil contoh aku lah. Training pun lagi sebulan nak event pun nak training. And macam mana nak dapat sub 10? Tak dapat lah. Sub 10 berapa km tu? 50. Ha? 50 tapi memang tak dapat lah. Memang tak dapat bang. Tak dapat lah sebulan. Tak dapat. Cerita kat ni okey ni aku nak ni. Saya Contoh lah. sub 10 Route 68 je boleh. Road aku mungkin 7 dah dapat kot. Kan boleh kan. Okey tak apa. Itu cerita lain lah. So kita punya plan untuk projek hijau masih mengekalkan sebagai intermediate level lah. So mungkin beginner you boleh pilih event yang sama ada COT panjang ataupun EG kurang. Tapi kita nak buat supaya you boleh push sikit diri tu untuk naikkan sikit prestasi tu. So masih sama juga untuk TDG. Sekarang untuk 2026 kita pindah venue baru. Sebenarnya nak pergi ke stadium MPS ni daripada 2023 lagi plan dia. Cuma kita tak ada numbers. Bila kita tak ada numbers kita tak berani kan. Nanti dia tengok alah stadium besar tapi you sikit. Sekarang kita dah dapat tahun ni 1,000. Kita target untuk 2026 ni TDG 2,000 orang. Termasuklah dia ada fun run, so itu akan bertambah lagi lah. Itu under MPS tu, so mungkin 3,000, 4,000, 5,000, kita tak tahulah. Dengan revenue baru, lepas tu kita pun akan ubah totally dia punya route semua baru. You akan tengok lebih banyak hutan simpan, ke kawasan-kawasan yang tak pernah sampai. You pergi Bukit Lagung, you pergi Bukit Nolang, akan pergi ke hutan Taman Eco Rimba Commonwealth, you pergi Taman Eco Rimba Kancing, pergi Bukit Unyang dah lama tak masuk. And then kita pergi ke Taman Eco Rimba Templar. So kita tapau semua kat kawasan Belas Layang tu. Untuk event TDG ya. TDG. So kita akan pergi ke sana. So dah tak ada dah Sungai Pusu, dah tak ada dah Sungai Pisang kan. Dia kat sana less sungai lah. Tapi more ni lah, more trails lah. Bila maknanya kalau ada juga sungai kalau lalu Bukit ada jugalah, ada juga. Lagung ada kan. Tapi tak sebanyak macam dekat macam trail kita sekarang lah. Kaki tak basah lah. Kaki kurang basah. Saya lagi suka kaki tak basah. Baru selalu gindul kaki tak basah. Tapi trail Lagung semua runnable lah. Macam kalau kita advertise 6,000, sebenarnya kita punya calculation jam kita apa semua lebih kurang 5,700 lebih je. So 5,700 33 jam rasanya manage kot. Itu kita buat promo shoot beberapa hari lepas pun mostly runner yang kita cakap tak kita tanyalah. Okey ke 33 jam 5,800. Panjang ni, pendekkan sikit. Siapa cakap tu? Kak Lela lah. Sakit hati. Ni panjang sangat ni kan. Saya bang. Saya tambah lagi. Tambah. Kan? Dia kata ni panjang sangat. Tapi tak apalah, kita rasa 33 jam 5,800 mungkin okey kot. Atau kalau kita tambah pun mungkin 34 jam. Tapi bulan 1 nanti kita akan tengok balik bulan 2. Tu yang shooting kat Selayang itu? Kat stadium itu. Kat stadium tu. Tu untuk apa? 100 km? Tak, itu promo je lah. Kita nak tunjukkan stadium. Tak minta dia yang 33 jam semua tu? Itu untuk 100 km. 100 km, 5,800, 33 jam. Kalau 50 km, 2006-2007 lah. 16 jam. Faris pernah buat 100 km? Tahun ni mungkin tahun depan mungkin saya akan buat 100 kilo. Cuma event tu saya tak pilih lagi mana. Tahun ni tak pernah kan? Tahun ni tak. Nampak, aku up sikit dari Faris pasal aku pernah buat 100. Dia buat 100? Tapi saya pernah buat 100 2 tahun lepas lah. Kau lah. Ini tak up benda kau saja je kau. Tapi kau memang nak go for long ke buat sekarang dalam tempoh 4-5 tahun ni tak. Main shot luar. Mungkin saya akan ambil satu race je lah kot untuk untuk 100 kilo. Tapi itu pun tengoklah sama ada dekat dalam Malaysia ataupun luar. Mungkin saya akan cari tempat yang sejuk lah. Tempat sejuk. Betul. Kalau buat dekat BTS ke. BTS tu daripada dah 2 tahun dah plan dengan Amizaki. Tapi itulah
Masing-masing ada Kau plan dengan Amir Zaki tak ada apa lah. Member sekarang international. Kerja pun dah ni. So maknanya event tahun depan will be more macam Treze Gombak ni dia makan banyak kelainan lah. Dia takkan route yang sama lah. Totally new lah. Sebab sebenarnya pada saya pun kan, Ardi pun kena being kreatif juga. Sebab yelah memang nama tu Treze Gombak. Tapi kalau always pakai loop yang sama pun, dah lama orang pun macam alamak tak ada yang. Sebab orang hafal lah loop ni. Sebab yelah dah 8 jam dalam tu, 30 jam dalam tu. Macam saya sendiri pun kadang-kadang masuk ke Mensa pun teringat ni laluan yang ke Mensa tu kan. Jadi sebenarnya kalau kita nak variety dan versatile kan, saya rasa perlu juga kan, maknanya penukaran dari segi route sikit-sikit. Sebab orang pun macam, yelah kita put money bayar kan 100 lebih. Lepas tu untuk nak adapt route yang sama kan, bila tengok balik scan apa yang GPX tu gitu, ini sebiji sama kan. Pada saya lah sebagai seorang yang join event, saya rasa patutnya organizer kena tukar-tukar lah sikit kan. Sebab izin ni dia punya decision lah, nak buat berapa, nak kurangkan ke. Boleh je potong sikit bukit, tak lalu sini semua kan. Betul. Tapi cuma makan masa banyak abang. Makan masa banyak. Sebab banyak juga laluan yang dah bertutup. So kita nak ambil masa lah, nak buka balik. Nak check safety. Safety lah paling penting. Pasal tim kita ni, kalau boleh kita memang ada tim patrol. Tak tahulah kalau event lain kita ada mentor betul, dia akan sentiasa berulang. Bukan sekadar sweeper, bukan sekadar static crew, kita ada patrol. So kita minta beberapa jam kau lari lah daripada point A to point B, check ada apa-apa tak halangan, ada nak something view semua tengok something yang rasa macam fishy, berbahaya ke apa, kau orang check lah. So ada lah point tertentu kita minta check lah. Nak pakai orang beritahu saya boleh? Tak payah kau lari je lah. Tak, saya kalau 5 kilo tu laju lah. Kalau abang cakap 50 dia tak laju lah. Dia jalan je lah. Okay, so Faris, tahun 2026 apa kau punya expectation? Mungkin more international race, more local race ke, more 30 km ke apa? Apa kau punya target lah? Dan maybe kau ada sikit tips-tips yang kau boleh kongsikan dekat trail runner beginner ke apa ke. Aku kadang orang ada kat DM aku tanya, bang macam ni boleh ke, macam ni boleh? Aku selalu kata macam ni lah, kau DM je lah Amir Zaki, kau jangan DM aku lah. Aku pun beberapa kali event, siapa saya tengok abang habis, maknanya dia mengidolakan aku sebab aku habis. Mesti aku tahu dalam otak macam mana, kalau besar ni boleh habis, aku boleh habis kot. Mesti otak dia macam tu aku fikir. So apa kau punya ni sikit pandang caturan kau untuk 2026? Ya, untuk 2026 saya masih lagi kekal dalam kategori short. Mungkin bawah 30. Mungkin ada 1-2 event lah kot, mungkin saya ambil 50. Sekadar nak sedapkan badan je lah. And then planning nak so ada juga planning untuk keluar. So yang confirm VMM itu memang confirm lah sebab dah booking semua. And then mungkin saya cuba untuk fight dapatkan tempat untuk ke C-Track Southeast Asia punya championship dekat Indonesia. And then yang tu kot setakat ni. Kadang-kadang tadi yang BNM dah ready tu apa? Yang dah confirm dah bayar semua tu? VMM Vietnam. Pergi semua dah VMM tu. Tinggal nak bayar registration fee je. Siapa? Oh siapa? Oh pergi Pergi. Okay, kita jumpa kat sana. Tapi dia ambil shot. Ya. Ambil shot. Kita jumpa kat sana. Saya memang tak, the reason saya tak nak ambil shot sebab saya tak boleh laju. Sama lah. Kita kurang masa training. Tapi tak apa, kita tak perlu pun nak jadi atlet. Tak perlu. Kita bagi ruang kepada ikon nak muda ni. Ya betul. Sebab itulah kita lantik dia, bukan lantik kita. Okay, apa pun thank you so much. All the best untuk tahun depan 2026 dan tahniah atas pencapaian sebagai lantikan sebagai ikon muda. Ikon muda Projek Hijau. Betul. Okay, Mbak Mizi, thank you so much for coming. Dan banyaklah kongsi-kongsi untuk Projek Hijau semua kan. So maybe ada last ucapan untuk kepada yang maybe yelah dalam setiap eventnya abang kan banyak buat series kan. Mesti ada yang bang saya join abang. Betul. Mesti ada kan. Betul. So apakah ucapan abang untuk diorang ni? Dan kepada yang join 1-1, 2-2, macam mana diorang boleh nak make sure tahun depan kau kena join semua series yang ada? Betul. Untuk 2026 masih lagi kita tahun ketiga Hijau Trail Series. Bermula dengan Gombak. Ogos kita belum decide lah. Tapi tarikh ada 8-9 Ogos. Sama ada pantai tu kembali kepada Fraser. Oh, dia sama ada event je yang lain? Ya betul. Okay. Dia sama ada pantai atau Fraser. Tapi kita memang berat hati tu ke Fraser lah. Cuma tengok sokongan majlis tu yang mana. Boleh lah Fraser. Fraser. So kemungkinan besar Fraser lah. And then hujung tahun akhir November ialah Lenggeng lah. Yang dah buka pendaftaran Raja dah buka.
Gombak pun dah buka. So bolehlah daftar beramai-ramai. Okey, Raja bulan 2 kan? Raja bulan 2. Bulan 2. Betul-betul sebelum puasa. 13. 14-15. 14-15. Sorry. 14, Sebelum 15. korang sebulan berpuasa tu, korang lenjan lah dekat Raja dulu. Raja dulu. Tak, yang freezer tu saya tak apa tahu sangat. Freezer tu Fraser kita akan start dekat Clock Tower. Clock Tower. Clock Yang Tower. tengah-tengah bulat tu Betul. Okay. And then antara bukit yang kita naik, Gunung Gap, Gunung Gus, Bukit Coroko, and then trail dekat dalam Bukit Fraser tu sendiri. Dia ada 7 kot. 7-8 lah kita akan Berapa masuk. kategori yang ada? Sama 15, 30, 50. 50. Kalau 50 apa EG dia? 50 3,000. Jangan risau, tapi sejuk kat situ. Sejuk and then dia 17 kilo. Dan 17 kilo apa? 17 jam sorry. 17 jam. 17 kilo tu kejut lah kan. Dan finishing dia extra 17 kilo. Tak jadi. Ada 17 jam. 17 jam. 12 jam. Boleh. Panjang tu. Panjang. Kau pernah experience yang freezer tu? Tak ada, cuma pernah lari dalam tu juga. Sejuk abang nak try lah. 17 boleh lah. Bulan apa? Bulan 8 9 Ogos. 8-9 Ogos. 8 tak kacau dengan Sapa kan? Sapa bulan 10. Bulan 9. Bulan 9 Sapa. Sapa bulan 9. Kita tahun depan international semua. International. Event Malaysia tak fikir lagi. Dah slot dah. Tahun depan kalau boleh nak pergi Sapa bulan 12 Chiang Mai. Lepas tu bulan 5 bulan 6 Rinjani. Rinjani bila? Bulan 6 je Rinjani. 6 ke 5? 6 bulan 6 Rinjani. Rinjani bulan 6, Sapa bulan 8 dia. 9 12 Chiang Mai. Tahun depan 3. Thailand, Vietnam, Indonesia. International lah bang. Tapi Rinjani tu yang takut. Macam tengah apply yang 65. Uish. Asal tak boleh pula. Dia kata kena buat 30, kita dah buat 30, apply lalu. Betul. Dia kata syarat pernah buat 30. Abang hantar result balik 100. Tak ada, saja nak try lah. Sebab betul. diorang cakap ada spot yang cantik. So pergi Tak, lah. kalau Indonesia sport memang cantik aku. Dia saya punya matlamat bila nak pergi race luar ni bukanlah nak kejar macam Paris. Just nak enjoy the moment dan enjoy the view. Kalau dapat, tak dapat sudah. Kalau DNF lah. Tapi kalau macam aku lari, sebenarnya untuk belajar event. Betul. Bukan untuk enjoy tu second lah. Tapi lebih kepada aku nak tengok macam ni dia set up. Apa water station dia buat. Benda-benda macam tu lah. Tengok apa yang kita boleh ambil baik, kita ni lah. Kadang kita hasut juga yang lain-lain kan. Tak nak lah dia nak pergi berjalan. Pulang dia lah. Tapi kita belajar di situ lah. Lagi mudah lah dekat dalam event orang kan. Tapi saya pun sama macam abang. Walaupun saya tak ada event lagi. Atau orang dia saya buat kan. Tapi saya memang belajar. Kalau abang tanya saya, water station, BTR, lu siapa sponsor, BTR siapa sponsor, saya ingat. Sebab saya memang tengok macam mana diorang set up. Contoh macam Bromo kan. Bromo diorang sponsor by 10 Plus Indonesia kan. So dia punya air memang banyak. Memang ni. Lepas tu dari segi dia punya buah-buahan pun banyak. Makanan dia banyak. Kalau orang tanya saya kan, bang BTS atau BTR mana lebih baik? Saya akan cakap seimbang. Sebab kalau nak water station yang best, race yang best adalah BTR. Tapi kalau nak route yang best, mungkin BTS. Sebab BTR dia ada batu gravel yang nak lari payah betul lah benda tu. Di badan dia boleh lah. Badan saya batu tu pancur bang. Saya pijak. Okay guys, thank you so much kalau korang mendengar. Abang Bom, thank you bang. Thank you Bang Mizi. Thank you Baris. All the best untuk korang semua untuk tahun 2026. Semoga tahun 2026 apa yang kita rancang, apa yang kita cuba untuk capai, InsyaAllah semua tercapai. InsyaAllah abang punya partisipan pun bertambah. Kau pun bertambah lagi, podium semua. Dan kepada korang semua, tahun 2026 dah nak dekat. Kalau boleh daripada awal sekarang dah start plan apa event nak pergi. Sebab banyak event-event dah start buka registration. Betul. Jadi macam aku sendiri pun, one of the tips yang aku gunakan untuk pergi race luar adalah aku start register dan start booking semua awal. Jadi aku boleh jimat kos. Maknanya macam sekarang dah book hotel dulu. At least register dulu slot. So bila register slot ada semangat sikit nak lari lah. Kan? Lepas tu mungkin bulan ni atau lagi 2 bulan register pula book hotel. Lepas tu lagi 2-3 bulan ke mungkin bukan musim festival dah habis dah slow, try cari flight pula. Sebab kalau kita nak bayar semua ni semua, memang cakap tadilah nak keluar 6,000 7,000 sedebu pergi Spain,
memang insyaAllah tak pergi kan, betul tak? Tapi sebab sikit-sikit semua kan. Jadi kita kena jadi seorang apa orang ni, trail runner yang bijak lah. Kan? Dari segi suplemen pun boleh beli sikit-sikit dulu kan. Ambil apa yang dia dulu. Lepas tu plan macam mana. Kalau kata nak jimat, more on solid food. Kan? Macam tu semua. Bab-bab suplemen, solid food, water intake, kau boleh tanya dia direct. Kau boleh DM dia akan bagi tahu kau, dia akan ajar kau. Nanti kita buat klinik lah. Kan, buat klinik, betul. Nutrition. Yang tu cakap terang bang. Saya tanya, aku macam mana hydration berat? Abang berat apa? Berat mata memandang. Tapi aku beritahu, dia beritahu aku berapa water intake aku, electrolyte aku. That's good lah. Sebab as a trail runner, benda tu paling penting lah. But once you dah hit the wall, gone. Memang mental block, jalan je lah sampai habis kan. Betul tak? Jarang jumpa orang dah bong ni tiba-tiba spark balik kan. Jarang kan? Jarang lah. Biasa dah hit the wall, memang jalan je lah. Habis-habis lah. Tapi habis dalam keadaan suffer lah. Betul. Okay bang, thank you so much. Thank you. Okay guys, aku akan sharekan juga projek hijau punya media sosial untuk korang nak tengok. Dan mungkin ada link-link kalau boleh tengok dekat diorang punya media sosial, apa yang dah boleh register ke apa. Dan untuk Faris saya rasa dah terkenal lah. Aku rasa letak pun dia kenal pada aku. So kita jumpa tahun depan. Tak jumpa tahun depan lagi. Jo, kita ada lagi ke Jo? Ada lagi Sebenarnya podcast ni dah nak habis. Tapi Jo heret sampai bulan 2. Jo kata kita habiskan time bulan puasa. So aku pun dah pening dah sekarang ni. Sebab tahun lepas, 2 tahun lepas kita orang habis sampai bulan 12. So tahun ni aku akan sambung sampai bulan 2. 4 bulan 2 habis. Dan kita mungkin tak nak buat podcast lah. Dia cakap nak buat benda lain. So aku cakap bye dulu. Ciao.